Buli di sekolah bukan perkara kecil yang menyakitkan, meninggalkan kesan mendalam dan akan menghancurkan masa depan. Mari kita hentikan buli demi sekolah yang lebih selamat. Mari kita saksikan drama pendek oleh murid-murid SK Seri Impian. Baik, boleh. Loceng sudah berbunyi. Cikgu harap kamu dapat siapkan kerja sekolah yang cikgu berikan tadi. Faham? Esok saya nak cek. Baik, cikgu. Bangun kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sabarlah. Rizky, Mazat, kami ada hal nak jumpa dengan kamu. Balaslah aku. Nak jumpa aku. Datanglah sini. Oh, melawan dia. Kamu tunggu sekejap. Kami mahu kamu siapkan kerja sekolah kami. Kenapa aku pula yang kena siapkan kerja sekolah korang? Oh, melawannya. Rasanya dah lama kena sulung aku ni. Baiklah. Saya akan siapkan kerja sekolah yang cikgu berikan tadi. Norden. Mari sini, Sat. Siapa yang saya boleh bantu? Saya heran dengan tulisan kamu berdua. Kenapa sama seperti tulisan Rizky? Saya tahu cikgu. Sebenarnya semalam saya telah ternampak Aish dengan Nurdin telah membuli dan memaksa Rizky untuk menyiapkan tugasan yang cikgu berikan kepada kami semalam. Saya pun jadi saksi cikgu, semalam mereka membuli Rizky. Oh, dah lama kamu buat kerja ni. Kamu tahu tak sikap membuli itu sesuatu contoh yang tidak bagus. Maafkan kami cikgu. Maafkan kami, cikgu. Kami janji tak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Maafkan sekali lagi, cikgu. Maafkan saya juga, cikgu. Kami janji kami akan jadi murid yang baik. Cikgu harap kamu tidak akan mengulangi kesilapan ini lagi. Walau bagaimanapun, kamu mesti ikut saya menjumpa Cikgu Nazri dan juga PKM. Baik, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini cikgu bawa kamu ke pusat sumber. Sambil kamu membaca, menelaah bahan-bahan bacaan di pusat sumber, cikgu ada nak bincang sedikit. Nak bincang dan bagi nasihat sikit mengenai kes gejala buli yang berlaku baru-baru ni. Dan kelas kamu pun tak terkecuali. Kan? Kamu sendiri pun dah maklum tentang kes tu. Okey? Jadi hari ni cikgu jemput guru disiplin kita, Cikgu Nazri. Cikgu mempersilakan guru disiplin kita, Cikgu Nazri, untuk menyampaikan sedikit taklimat dan juga nasihat mengenai kes buli. Disilakan Cikgu Nazri. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, minta perhatian semua. Hari ini Cikgu Syukri panggil saya untuk bagi taklimat tentang kes buli.
Sebab bila kita dengar zaman law terlalu banyak sangat berlaku kes buli di sekolah-sekolah. Bukan saja di sekolah kita, malahan satu Malaysia. Kalau nak lebih luas lagi, satu dunia ada kes buli. Sebenarnya kes buli ni berlaku kadang-kadang tu disebabkan oleh diri kita sendiri. Kita rasa diri kita kuat, kita tengok orang yang lemah, kita nak apa? Nak buli. Sebenarnya buli ni sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak baik kepada mangsa yang kena buli. Contoh yang cikgu boleh bagi, tekanan perasaan. Takut nak main sekolah. Dia akan hilang rasa yakin diri untuk berhadapan dengan orang lain. Boleh faham? Faham betul cikgu? Makna kata orang yang kena buli ni dia tahu apa yang akan jadi kepada diri dia. Apa pula yang berlaku kepada si pembuli? Kesan kepada si pembuli, kalau kes tu sangat teruk, orang panggil kata teruk lah kata. Kalau silap hari bulan, si pembuli tu mungkin akan ditangkap. Okey, ditangkap yang macam mana? Saya akan tangkap, kemudian kita akan buat siasatan. Kalau bersalah, kita akan bagi hukuman.